Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi menolak keras kenyataan pengarah pilihan raya PAS bagi PRN Sabah Tan Sri Anwar Musa yang mendakwa semakin ramai penduduk negeri itu beralih daripada menyokong Barisan Nasional. Sebaliknya, Puat menegaskan bahawa Gabungan Perikatan Nasional sebenarnya sudah berakhir pengaruhnya di Sabah. Puat menyifatkan dakwaan Anwar itu tidak berasas kerana situasi sebenar menunjukkan ramai individu yang pernah menyertai PN kini mula meninggalkan gabungan tersebut, menandakan penurunan sokongan terhadap PN di negeri berkenaan. Sepatutnya dia terkejut kerana PN sudah meninggal di Sabah. Apabila adun-adun UMNO meninggalkan BN dan menyertai Bersatu PN, UMNO tidak meninggal pun. Tetapi apabila adun-adun asal UMNO itu lari dari Bersatu dan tubuh GRS, tidakkah PN yang meninggal? Katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian ketika mengulas pertemuannya dengan Anwar Musa sewaktu bersarapan di sebuah hotel. Puat memaklumkan bahawa ketika berbual ringkas itu, Anwar memberitahu beliau bahawa semakin ramai rakyat Sabah sudah tidak menyokong BN ketika beliau berkempen untuk PAS di Karambunai, menyebabkan Puat sekadar mendengar kenyataan itu dengan tenang. Dalam masa yang sama, Puat turut menolak tuduhan Anwar yang menyatakan BN tidak melakukan apa-apa berhubung isu 3 serangkai di kawasan Dewan Undangan Negeri Karambunai, khususnya masalah bekalan elektrik yang menjejaskan penduduk. Anwar mendakwa BN tidak buat apa-apa untuk isu 3 serangkai di Karambunai, khususnya isu elektrik. Apa pula adun lantikan dari PAS buat di Karambunai? Soalnya. Puat kemudian mengingatkan bahawa Anwar sendiri pernah memegang jawatan sebagai Menteri Luar Bandar dari 1993 hingga 1999. Tempoh tersebut katanya sepatutnya digunakan untuk membawa pembangunan dan menyelesaikan masalah asas rakyat di kawasan yang memerlukan. Anwar kata, dia baru faham apabila seorang anak muda Sabah berkata, tiada sebab mau pilih BN sekarang. BN tidak seperti dulu bah. Sebenarnya Anwar yang sekali air bah, dia juga ikut berubah. Dari dulu, kini dan selamanya. Tiada pendirian, tegasnya.